hampa, untuk video kali ni Ali nak tunjuk hampa kita punya folding bucket tau. Okey, jom Ali nak tunjuk hampa kita punya folding bucket ni. Okey hampa, untuk kita punya folding bucket ni kita ada dua jenis warna tau. Kita ada warna grey dengan warna kaki tau. So hampa boleh pilih warna mana yang hampa suka. Hampa, kita punya folding bucket ni ada macam-macam kegunaan tau. Korang nak tahu tau? Kalau korang nak tahu, korang boleh stay dalam video Ali tau. Jom Ali nak tunjuk dekat hampa. Okey, kalau hampa nak tahu, kita punya folding bucket ni kita pakai material PP tau. Okey, so dekat bahagian dalam hampa boleh jadikan dia sebagai tempat nak cuci ke, buah ke, atau nak cuci baju waktu camping tau. Okey, so dia punya penutup ni hampa boleh jadikan sebagai meja makan tau. Okey, jom Ali nak tunjuk macam mana kita nak buat dia sebagai meja makan. Okey, sekarang hampa buat kelak sahaja dia punya kaki kat bawah ni. Buat dia macam ni. Siapa nak letak? Okey, so hampa boleh lah makan dekat atas ni ke, ataupun hampa nak jadikan dia tempat potong sayur pun boleh tau. Kalau hampa makan atas ni, kita juga ada sediakan dekat hampa kan cup holder tau. So kalau hampa nak makan, hampa nak letak air ni kan, dia tak akan jatuh. Air hampa tak akan jatuh tau. Lepas tu dekat bahagian sini ada tempat stand pun tau. Sambil makan, hampa bolehlah tengok movie. Okey, hampa jangan risau tau. Kalau tengok macam kita punya folding bucket ni terlalu besar, kita punya folding bucket ni dia boleh lipat tau. Jom Ali nak tunjuk dekat hampa cara nak lipat dia pula. Tada! Dah siap. Okey, dekat bahagian sini kita ada letak logo Utanking tau. So kalau hampa berminat dengan kita punya folding bucket, hampa boleh gerak dekat beg kuning dekat bawah sekarang tau. Kalau nak harga murah, masuk dalam live kita sekarang. Bye bye. See you hampa dekat next video dia.